Hai semua, Assalamualaikum. Anda bersama dengan Nabila live kita pada hari ini, dan hari ini Nabila bersiaran langsung di Habib TRX. Tajuk kita hari ini adalah What is your birthstone? So bersempena dengan Jam Fest yang sedang pun berlangsung di Habib di seluruh Malaysia, Nabila nak kongsikan kepada anda birthstone, iaitu batu permata mengikut bulan kelahiran anda. So kalau anda ada sebarang soalan, contohnya anda nak tanya dengan Nabila, saya bulan ni sekian. So saya punya batu permata bulan berapa? Batu permata apa? So anda boleh je komen dengan Nabila, bagi tahu Nabila anda punya bulan kelahiran. InsyaAllah Nabila akan bagi tahu apakah batu permata untuk anda. Okay? So kita ada 12 bulan di dalam satu tahun. Okay, so daripada Januari sehinggalah Disember kita ada birthstone tersendiri untuk setiap bulan lah. Okay, contoh yang Nabila boleh bagi adalah 3 contoh yang terawal, iaitu Januari kita ada garnet. Okay, kita ada amethyst untuk February, dan juga untuk March kita ada aquamarine. Okay, so sebelum Nabila start terlebih dahulu dengan item kita yang lain yang Nabila bawakan pada hari ini, Nabila nak kongsikan terlebih dahulu kita punya harga emas semasa. Okay, emas 99 hari ini adalah RM690 segram. Dan untuk di Habib di seluruh Malaysia kita sekarang ni berlangsungnya potongan harga RM15 off untuk harga emas semasa lah. Okay, so emas 99 dia jadi RM675 segram, manakala untuk 916 daripada RM640 dia jadi RM625 segram. Okay, tapi very limited time. So for those yang memang nak dapatkan koleksi emas kita, anda boleh dapatkan di bilik pameran dalam masa terdekat ni lah. Okay, sebab apa potongan harga RM15 off ni tak pasti sampai bila. So kalau anda nak nikmati potongan harga tersebut, datanglah cepat-cepat ke bilik pameran kita. Dan sekarang ni kita berada di seluruh Malaysia, termasuklah dekat Perlis. So senang sangat nak akses dekat bilik pameran kita. Okay, alright, Assalamualaikum Nabila dah lunch ke? Waalaikumsalam, sudah, Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni dayang. Hari ni Nabila nak kongsikan kepada anda koleksi-koleksi batu permata dan berlian lah. Okay, alright, kita start dulu dengan apa yang Nabila pakai. Okay, alright, kita start daripada rantai leher terlebih dahulu. Alright, Nabila zoom sikit, lepas tu kita letak kat tangan supaya anda nampak lebih jelas. Okay, so kat sini ada beberapa batu permata morganite, iaitu pink morganite. Okay, dan juga berlian. Untuk batu pink morganite ni, warna dia, hue dia sangat-sangat cair tapi cantik, very sweet pink. Dan untuk siapa yang lahir pada bulan Jun, sebenarnya anda punya batu permata kan pearl, tapi untuk morganite anda punya macam alternatif lain lah. Okay, alternatif yang lain untuk bulan Jun adalah morganite. Dan morganite ni dia punya keluarga dia memang warna pink-pink belaka. So memang cantik sangat, very sweet pink. Okay, today emas berapa untuk 916? Okay, sekarang kita ada RM15 off tau. So daripada harga RM640 segram, harga hari ini dia jadi RM625 segram. Macam tu. Okay, so design dia pun sangat-sangat unik. It's a very fine craftsmanship. Dekat bahagian atas dia ada satu pink morganite yang berpotongan cushion, dan kemudian didampingi dengan dekat bawah ni semuanya adalah pear shape. Okay, pear shape morganite, pink morganite. And then kita ada juga diamond dekat sini. Dan kemudian Nabila pairingkan bersama dengan satu cincin. Okay, sebentuk cincin pink morganite, dengan potongannya juga adalah cushion cut dan didampingi dengan round cut diamond. Okay, mari kita kongsikan harga terlebih dahulu. Okay, harga asal untuk rantai leher ini adalah harganya adalah RM43,204. Manakala untuk sebentuk cincin pink morganite ini, harga dia adalah RM7,788. RM7,788. Okay. Gold bar 1 gram berapa hari ini? Untuk 1 gram gold bar adalah RM658 segram. Okay, RM658 segram. Mungkin Nabila boleh close up sikit kita punya cincin ni sebab dia memang cantik. Okay, mungkin anda berkenan dengan rekaan dia yang very eksklusif. Okay, daripada side tepi kalau anda boleh lihat dia punya setting dia, kita gunakan claw setting, dan untuk claw dia pun ada double claw. Dekat claw dia ada double, so dia lebih secure. Dan kalau anda boleh lihat, nampak tak dia punya facet dekat bahagian dalam batu permata ni nampak sangat-sangat jelas. So dia memang nampak dia punya clarity tu, daripada luar dia boleh nampak dah dalam-dalam dia tu. Okay, maksudnya dia punya clarity dia sangat-sangat cantik. Dia punya bersih, boleh nampak dalam tu. Okay, so cantik cincin tu kan, dia warna very soft pink. So kalau anda pink lover, anda boleh dapatkan pink morganite. Ataupun kalau anda lahir pada bulan Jun, morganite adalah salah satu alternatif batu permata untuk anda. Dan dari side tepi
Nampak tak? Dia ada design dan juga dia bertatahkan berlian. Dia bertatahkan berlian. Februari batu apa ya? Okey, untuk bulan Februari batu permata anda adalah batu permata amethyst. Tersasul. Okey, batu permata anda adalah amethyst. Kalau amethyst sekejap lagi Nabila tunjukkan. Sebab Nabila pun pakai juga koleksi-koleksi batu permata amethyst dan juga blue topaz. Okey, alang-alang tu Nabila tunjuk dulu cincin. Okey. So actually design ni adalah design yang baru tau. So dia bertatahkan batu permata amethyst dan juga blue topaz. Kalau anda lahir pada bulan November ke kan, topaz adalah batu permata anda. Dan untuk blue topaz, dia bukan ada satu warna sahaja. Dia topaz ni ada beberapa warna. Okey. Dan untuk cincin ni dia terdiri daripada blue topaz yang berpotongan oval cut. Berpotongan oval cut, kemudian juga bertatahkan berlian di sekelilingnya. Okey. And then dekat hujung ni pun sama juga. Yang ini blue topaz, yang ini adalah amethyst. Untuk amethyst juga dia punya potongannya adalah oval cut. Mungkin Nabila boleh tunjuk secara 360 untuk anda boleh lihat rekaan ini dengan lebih jelas. Okey. Dengan menggunakan ketuinan emasnya iaitu 750. Okey. Yang ini adalah emas 750 dan emas dia adalah berwarna putih. Emas putih ke? Ya, betul. Ini adalah emas putih. Blue topaz tu, betul. Dan ketulinan emas dia adalah 750. 750. Okey, untuk harga dia, mari kita kongsikan untuk harga cincin ini. RM8,460. RM8,460. Ni dia. Dan untuk matchingkan dia, Nabila pakai dengan gelang tangan dia sekali. Ni gelang tangan dia, juga diikat dengan ketuinan emas dia iaitu 750. Okey, emas putih terdiri daripada batu permata amethyst dan blue topaz yang berpotongan oval cut. Yang berpotongan oval cut. So dalam satu bentuk bangle dan juga satu bentuk cincin ni kita boleh dapat dua. Kita boleh cover 2 bulan birthstone. Okey, so macam amethyst anda untuk siapa yang lahir pada Februari. Kalau untuk topaz kita ada untuk bulan November. So dalam satu rekaan ini ada 2 birthstone dekat situ. Okey. Dan juga berlian lah. Berlian of course kita ada bulan April. So kalau anda lahir pada bulan April, anda punya birthstone adalah diamond. So which is all diamond collection tu anda punya birthstone lah. Okay. Alright. So itu untuk apa yang Nabila pakai hari ini. Manakala untuk koleksi-koleksi yang lain dulu, Nabila nak kongsikan first adalah kita punya rantai tangan. Koleksi rantai tangan. This one sangat-sangat eksklusif. Okay. Terdiri daripada batu permata Severite. Severite ni keluarga apa Nabila? Severite adalah salah satu keluarga garnet. Kalau contoh, anda lahir pada bulan Januari. Anda lahir pada bulan Januari tapi anda tak minat warna red garnet, kita ada lagi alternatif lain iaitu Severite. Salah satu keluarga garnet juga. Dan untuk dia punya batu permata dia adalah berpotongan pear shape. Pear shape ni actually dia memang akan bagi anda punya look tu automatic terus nampak elegan. Terus nampak elegan, nampak tak? Sangat-sangat cantik, sangat-sangat eksklusif. Okay. Severite dia warna dia macam very dark green and dia memang bagi you exclusivity punya vibe. Macam tu. Okay, untuk emas yang kita gunakan adalah emas putih 750. Alright, bertatahkan berlian dan juga batu permata Severite. Dan untuk berlian dia tak ada berpotongan pair tau. Dia adalah bentuk bulat. Dia bentuk bulat tapi susunan dia macam pear shape. Okay, untuk harga dia, alright, dengan lebih daripada 50 diamond, okay, dan juga bertatahkan Severite. Yang ini harga asal dia RM40,970. RM40,970. Tapi memang sangat-sangat cantik. Okay. Dan ianya adalah rare lah. Kalau anda pakai ni nampak sangat eksklusif. Orang ingat ni emerald tapi sebenarnya ianya adalah Severite. Tapi dia boleh tahan lebih lasak berbanding dengan emerald lah. Okay. Kemudian kalau anda lahir pada bulan September.
Untuk sesiapa yang lahir pada bulan September, Nabila ada koleksi di sini adalah koleksi Blue Sapphire and also Diamond. Dan untuk Blue Sapphire, dia punya potongan dia adalah potongan oval cut. Potongan oval cut dan juga terdiri dengan koleksi berlian. Koleksi berlian. Okey, so ini adalah rupanya bila di pergelangan tangan. Okey, dengan tatahan berlian iaitu sebanyak 19 butir. Okey, dan juga diikat dengan keturunan emas yang adalah 750 berwarna white gold. Alright, harga dia RM57,641. RM57,641. Ni dia. Koleksi Blue Sapphire September. Oktober tak ada ke? Oktober Nabila ada, tapi dia punya alternatif dia adalah spinel. Untuk Oktober Nabila ada spinel. Paraiba. Paraiba. Paraiba adalah salah satu keluarga tourmaline. Okey, iaitu untuk bulan Oktober. Kalau anda lahir pada bulan September, ini adalah batu permata anda. Dan untuk pengetahuan anda lah, okey, untuk kita punya sapphire stone memang dia ada semua warna kecuali warna merah. Keluarga sapphire ni dia ada semua color. Sampai kan kita ada koleksi multi color sapphire stone. So semua color ada kecuali warna merah. Sebab apa? Warna merah adalah ruby macam ni. Yang Nabila pakai ni adalah koleksi ruby. Dan kalau anda tanya ruby untuk bulan berapa? Ruby adalah untuk bulan Julai. Ruby adalah untuk bulan Julai. Nampak ni? Sangat-sangat cantik. Okey. Warna dia macam pink-pink kemerahan sikit yang ini. Kalau yang ini dia lebih kepada merah, tapi kedua-duanya adalah batu permata ruby. Okey, mari kita kongsikan untuk anda. Okey, yang ini, alright, yang rupa dia seperti tennis bracelet adalah koleksi limited edition dengan tatahan batu permata ruby iaitu sebanyak 18 oval cut dan kemudian 18 round cut diamond yang diikat dengan emasnya iaitu 750 berwarna white gold. Okey, kemudian yang ini pula ada tatahan berlian iaitu sebanyak 100 round cut diamond dan ruby dengan sebanyak 9 butir. Okey, untuk harga dia yang ini adalah RM52,346. Tapi kalau anda mencari alternatif lain untuk koleksi ruby, kita juga ada harga yang lebih rendah sedikit iaitu harga dia RM7,388. Okey. Ruby memang menawan. Ya, memang sangat-sangat cantik. Siapa pernah tengok ruby memang akan jatuh cinta sebab warna dia tu nampak macam manis je. Tapi at the same time it screams elegant. Kalau pakai tu terus nampak elegant. Nak tengok Julai kita ada ruby. Yang Nabila tengah tampilkan sekarang ini adalah koleksi untuk birthstone bulan Julai. So kalau anda lahir pada bulan Julai, anda boleh dapatkan koleksi-koleksi ruby yang ada tersedia di bilik pameran juga. Okey. Okey. Tadi Nabila kongsikan Severite untuk bulan Januari. Okey. Batu yang paling mahal batu apa Nabila? Batu emerald. Siapa pernah tengok batu emerald? Batu emerald tak kisahlah loose ke ataupun dah siap pasang ke, dia memang sangat-sangat eksklusif. Memang sangat-sangat tinggi dia punya dia punya exclusivity lah. Dan untuk pengetahuan anda juga, untuk emerald adalah untuk yang lahir pada bulan Mei. Okey. Januari, Mazlina kata, okey, untuk Januari tadi Nabila dah tunjuk Severite. Sekejap Nabila tunjuk sekali lagi. Untuk Januari kita ada Severite yang ini. Okey, pun cantik juga. Tengok kalau dekat pergelangan tangan Nabila pun cantik. Kalau kat pergelangan tangan anda mungkin lagi cantik. Okey, sebelah dia ni adalah garnet. Kedua-duanya adalah batu permata untuk bulan Januari. Sebab apa? Severite ni dia adalah keluarga garnet. Dia adalah keluarga garnet tapi warna dia berbeza lah. Kalau anda boleh lihat kat sini, warna Severite tu warna hijau. Tapi dia bukan emerald dia warna hijau. Nama dia Severite. Kemudian dia ada gandingan bersama dengan batu berlian. So dia nampak lagi eksklusif. Dan beza antara keduanya juga adalah daripada segi warna emas dia. Kalau yang ni warna emas putih, yang ini adalah warna emas kuning. Kalau untuk garnet ni pula, garnet bracelet dia ada 14 round cut garnet. Okey, dan emas dia adalah emas 375 yellow gold. Yang ini 750 yellow gold. So anda boleh ada variasi price range untuk koleksi-koleksi garnet ataupun Severite lah. Okey.
So ini memang sangat cantik. Harga untuk Severite RM40,970. Kalau untuk garnet RM2,599. RM2,599 untuk Januari. Hasmaru kata September. Okey, September adalah batu permatanya adalah sapphire. Dekat Nabila ni, Nabila ada beberapa seleksi pilihan untuk sapphire. Okey, yang ini adalah sapphire bracelet. Sapphire and diamond bracelet. Okey, so yang ni dia nampak macam tennis bracelet tapi dia ada tatahan batu blue sapphire. Hari ni emas segram berapa ya? Okey, kalau di Habib sekarang ni kita ada potongan harga RM15 off. So untuk RM15 off, emas 999 dia jadi RM675 segram. Kalau 916 dia jadi RM625 segram. Okey. Okey. Ni blue sapphire. Kalau anda lahir bulan September. Siapa yang lahir kat bulan September dalam live ni, boleh komen anda punya bulan birthstone lah. Kalau contoh anda daripada sapphire punya family. Okay. So untuk kedua-dua ni pun sama juga macam konsep dia macam tadi. Okay. Batu permata yang sama tapi anda ada pilihan untuk pilih price range yang anda nak. Okay. So kalau contoh yang ini. Okay. Yang ini dia ada tatahan batu blue sapphire iaitu sebanyak 8 butir dan 25 round cut diamond. 25 round cut diamond. Emas dia adalah emas 750 yang berwarna putih, white gold. Harga dia RM9,920. RM9,920. Manakala untuk yang design macam tennis bracelet tapi versi batu permata, okey, untuk tatahan blue sapphire ni adalah berpotongan oval cut dan 19 round cut diamond. Emas 750 berwarna white gold yang ini RM57,641. Okey, design yang sama tapi kalau anda boleh lihat kat sini design dia warna batu permata je berbeza. Yang ini ruby untuk bulan Julai, yang ini untuk bulan September. Okey. Saya suka biru, ya. Memang blue sapphire, dan apa keistimewaan blue sapphire kan, actually dia punya hue dia tu ada pelbagai. Dia ada pelbagai hue. Kadang-kadang ada yang gelap, ada yang terang, ada yang macam ni mid. Itulah keindahan blue sapphire. Dan untuk blue topaz pun ada juga dia punya hue dia tersendiri. Berapa harga untuk Yellowstone ada ke? Yellowstone kejap Nabila tengok. Kalau Yellowstone kita ada citrine tau. Tapi sampel yang Nabila ada hari ni, kita try tengok kejap kalau kita ada citrine. Kalau ada Nabila akan kongsikan lah. Kita ada citrine ke? Okey, kejap ya. Kita try dapatkan koleksi citrine untuk anda. Kalau anda tahu citrine, kita ada pelbagai koleksi juga. Daripada minimalist sehinggalah maximalist pun kita ada juga. Trade-in 916 and 750. Okay, untuk trade-in 750, I'm so sorry we haven't gotten the price yet. But trade-in for 916 is RM483. Bila kata berapa harga 1 gram hari ni untuk emas 916, kalau di Habib kita ada potongan harga RM15 off. So, daripada harga asal RM640, dia jadi RM625 segram. Okay, kita ada RM15 off. Tapi very limited time. Very limited time. Okay. Alright, untuk yang request untuk yellow gemstone kan. Okay, Nabila ada koleksi citrine dekat sini. This one kalau contoh anda memang penggemar rekaan yang statement, yang nampak daripada jauh dan nampak dia punya exclusivity, anda mesti suka rekaan macam ni. Dia punya size dia tu sampai anda boleh nampak dia punya clarity. Betapa jelasnya clarity untuk batu permata citrine ini. Nampak tak? Dan design dia sangat unik. Design dia sangat unik. Dia ada nampak tak? Tatahan berlian dekat atas batu permata. Okey, untuk yang ini batu citrine dia punya berat dia adalah 5.84 karat. 5.84 karat. Sangat-sangat besar. Dan kemudian untuk tatahan berlian dia ada sebanyak 7 round cut diamond. Untuk emas yang digunakan adalah emas 375 berwarna yellow gold. Nampak tak? Setting daripada side tepi anda boleh lihat setting dia agak tinggi. Tapi dia memberikan anda satu look yang statement bila anda gayakan. Dia memang nampak sangat-sangat cantik. Okay, dan untuk pengetahuan anda, batu citrine adalah untuk November juga. Berapa harga? Yang ini harga dia RM2,815. RM2,815.
Dan untuk saiz yang sampel Nabila ni, okey, saiz 16. Sebenarnya anda boleh dapat kat bilik pameran yang lain juga, tapi kalau nak mudah, kalau ini memang saiz anda, boleh terus directly datang dekat Habib TRX. Okey, kalau nak tone down sikit, kita ada yang cushion cut. Yang ini adalah citrine dengan potongan cushion cut. Which outlet? Okey, Sheila, Nabila sekarang bersiaran langsung di Habib TRX. Okey, dekat level 1. Dekat level 1. So kalau anda pernah datang ke sini, anda boleh terus directly datang ke Habib TRX. Okey, yang seterusnya Nabila tengah pegang ini adalah koleksi yang unik juga dari segi dia punya setting. Okey, dan untuk potongannya adalah potongan cushion cut. Dan kalau anda boleh lihat daripada segi dia punya permukaan dia tu, dia ada different facets. So dia nampak sangat cantik. Dia nampak sangat cantik. Dia reflect cahaya dari pelbagai angle. So dia nampak very very exclusive. Tapi at the same time, dia punya hue colour dia tu pun sangat cantik. Okay, dan untuk di sebelah kiri dan kanan cincin ini, dekat bahagian shank dia tu, ada tatahan berlian. Iaitu sebanyak 14 round cut diamond. Yang ni emas 375, dia ada 2 ronda emas kuning dan juga putih. Okey, harga dia RM1,670. Dengan bajet bawah RM2,000, anda dah boleh dapat satu cincin batu permata yang rekaan dia sangat-sangat eksklusif macam ni. Harga yang ini tadi, sekali lagi RM1,670. RM1,670. Kemudian kalau nak batu permata yang ada kuning, tadi Nabila ada mention yang sapphire stone, dia ada semua warna kecuali warna merah kan. Okay, so dekat Habib kita ada juga koleksi multi-color sapphire stone. Untuk yang lahir pada bulan September, kita ada juga warna yellow sapphire, kita ada orange sapphire, kita ada purple sapphire. Memang sangat cantik. Okay Nabila, insyaAllah will get. Okay, thank you so much. Okay, kalau untuk yang ini pula, dia ada 7 sapphire stone tapi in multi-color. Alright, dan untuk keturunan emas dia adalah 375 in yellow gold. Design dia memang, dia ada diamond tau, tapi dekat bahagian hujung. Dia ada diamond tapi dekat bahagian hujung. Ini adalah rekaan dia. Kalau secara 360 dia menggunakan pave setting. Okay, pave setting claw lah. Kita guna claw, lepas tu dia berapa? Setting dia pave. Nampak tak? Multi-coloured sapphire stone, dan yang paling best yang membuatkan cincin ni nampak lebih eksklusif adalah potongan dia. Setiap sapphire stone tu kita berikan potongan oval cut. Yang ini untuk siapa yang lahir pada bulan, kalau sapphire September. Okay, alright, yang seterusnya, tadi ada yang tanya kalau Oktober. Okay, kalau Oktober kita ada pelbagai warna untuk tourmaline juga. Kita ada pink tourmaline, kita ada green tourmaline, okay. Tapi sampel yang Nabila ada untuk hari ini adalah koleksi Paraiba. Dan kalau anda tanya, Paraiba ni keluarga tourmaline ke? Ya, ianya adalah keluarga tourmaline, okay. Tapi warna dia lain daripada lain. Dan untuk koleksi Paraiba, Paraiba is very exclusive. Kalau anda tanya selain emerald, batu permata apa lagi yang eksklusif? Paraiba. Koleksi yang seterusnya yang paling eksklusif adalah Paraiba. Kejap Nabila pakai properly. Ni dia. Okay, Paraiba dekat bahagian dia punya tengah tu sahaja. Okay, manakala untuk bahagian sekeliling dia tu kita gunakan pink spinel. Nampak tak? Dia menggunakan double halo setting. Kalau anda perasan, dia punya setting tu kan, dia ada sekeliling dia tu dengan pink spinel, tapi dia 2 layer. Dia ada diamond pula lepas tu. Okay, untuk Paraiba dia punya dia punya potongan dia adalah potongan oval cut. So dia nampak lagi elegan. Untuk siapa yang suka oval cut akan faham yang oval cut is actually untuk orang yang sukakan look yang elegan. Okay, dan untuk side dia, design dia nampak tak ada intercept dekat situ. Dia macam ada intercept dekat situ, iaitu antara spinel dan juga diamond. Sama juga dekat sebelah kiri. Okay, dan setting dia tidaklah terlalu tinggi, cumanya dia ada pelbagai batu permata dekat satu cincin. Okay, nampak tak claw dia pun? So dia lebih protect untuk anda punya Paraiba daripada terjatuh. Okay, daripada bahagian bawah ni pun anda dah boleh lihat, nampak tak design dia? Dia nampak macam bunga punya motif. Nampak tak? Dia macam nampak kelopak bunga kan? So dia nampak sangat-sangat eksklusif. Kat sini pun ada very very intricate punya craftsmanship. Okay, so untuk harga dia,
RM169,533 which is very very exclusive. Kalau anda nak dapatkan, boleh dapatkan di Habib TRX yang sedang Nabila bersara langsung sekarang. Untuk August tone warna apa? Okey, baru saja kita bersembang-sembang tadi dengan admin Nabila. Untuk August adalah koleksi Peridot. Peridot dia memang berwarna hijau. Dia macam hue dia tu ada sedikit kekuningan tapi dia hijau. Dan yang ni yang paling uniknya adalah ianya adalah certificated punya Peridot stone. Dia ada certified lagi. So anda boleh trade in balik one day kalau anda nak. Dan ini adalah dia punya certification ataupun dia punya certification lah. Nampak tak? Ini menandakan yang batu permata ni memang batu permata yang diiktiraf. Yang diiktiraf. Kejap nak unzoom sikit supaya anda boleh lihat daripada jauh. Ni dia. Ini adalah certificated apa ni kita panggil gemstone. So kalau anda beli, anda memang akan dapat sekali dengan dia punya sijil lah. At least so kalau anda contohlah one day anda nak trade in ke ataupun nak trade cash ke kan, anda boleh gunakan sijil ni. Okay, nampak tak? Dia laminated, so dia lebih selamat dan secure lah. Okay, untuk cincin Peridot ni, nampak tak? Dekat bahagian tengah ni, dia potongan dia adalah octagon. Okay, kemudian dia dikelilingi dengan round cut diamond, dia macam halo setting. Kemudian dekat bahagian kiri dan kanan cincin ini terdapat batu berlian juga. Okay, harga asalnya RM13,550. Tapi kalau anda nak dapatkan harga yang istimewa, anda boleh datang berkunjung dekat bilik pameran dan berunding dengan konsultan kami. Okay, so untuk design dia pun tak adalah terlalu tinggi, okey-okey sahaja. Tapi dia masih lagi ada sedikit level kat situ. Tapi kalau anda pakai ni cukup satu sahaja dah lengkap dah gaya anda actually. Dah lengkap dah gaya anda. Okay. So, kalau anda dapatkan, boleh dapatkan kat sini. Untuk saiz ataupun berat batu permata Peridot tersebut adalah 3.7 karat. So, dia besar lah. Okay. Dia besar. Fatinizin. Nak tengok cincin tunang apa yang sesuai. Okay. Kalau untuk koleksi batu permata, Nabila ada few selection lah untuk anda. Okay, nak nampak lain daripada lain kan. Biasanya harga Peridot tadi rasa Nabila tak ingat Nabila dah bagi tahu ke belum, tapi harga Peridot ni adalah RM13,660. RM13,660. Okay, untuk koleksi tunang kan, kalau anda nak nampak lain daripada lain, anda boleh go for this like this style. So dia nampak elegan dan cantik bila pakai. Bila anda pakai tu nampak sangat feminine, tapi at the same time sangat-sangat elegan. Okay, so yang di jari Nabila sekarang ni adalah batu permata ruby. So kalau contohlah Fatini lahir pada bulan Julai kan, boleh grab this kind of ring. Okay, dekat bahagian shank dia pun ataupun bahu cincin ni pun ada tatahan berlian. Dan untuk dekat bahagian tengah dengan menggunakan halo setting, dia ada ruby dekat tengah dengan potongan pear shape, dikelilingi pula dengan round cut diamond. So warna merah ataupun warna maroonish ruby tu dia nampak sangat menyerlah. Dia stand out. Dia macam, nampak tak? Dia punya warna dia tu macam timbul. Instead of dia macam flat colour, tapi this one lagi di enhancekan lagi warna ruby tu sebab dia dikelilingi dengan diamond. Okay, so kalau untuk cincin ni diikat dengan mutu emas dia 750. Setting dia tak terlalu tinggi sangat. Dan untuk emas dia kita gunakan emas putih. Emas putih 750. Okay, harga untuk cincin ni RM7,100. RM7,100. Okay, kemudian kita ada juga cincin yang ini. Yang ini pun cantik juga kalau nak buat sebagai cincin tunang ataupun cincin kahwin lah. So dia nampak lebih eksklusif. Dekat bahagian tengah tu dia ada batu permata yang berwarna biru dan dia berpotongan oval cut. Juga dengan sama konsep dia, halo setting, and then dia ada diamond dekat kiri dan kanan bahu cincin ini. Okay, harga dia RM3,145. RM3,145. So kalau anda pakai tu, anda nampak lain daripada lain lah. Biasa orang pakai cincin diamond kan, tapi anda extra sikit, ada batu permata. Kemudian kalau anda nak nampak lebih statement like layered ring sikit, yang berada kat sini adalah batu blue sapphire. So kalau anda lahir pada bulan September, yang ini mungkin salah satu pilihan yang anda boleh dapatkan. Okay, so emas yang digunakan adalah emas 375 untuk yang ini dengan tatahan berlian iaitu sebanyak 28 round cut diamond. Dan untuk blue sapphire ada 11 butir. Harga dia adalah RM2,350. RM2,350. So Nabila sangatlah suggest kalau contoh anda nak dapatkan koleksi ni, boleh dapatkan dekat bilik pameran. Okay,
Tanzanite ada ke? Tanzanite actually kita ada banyak sangat sebenarnya koleksi Tanzanite. Daripada koleksi yang mampu milik sehinggalah koleksi yang eksklusif. Okay, tapi yang pada Nabila sekarang ni, Nabila ada few samples sahaja kot. Nabila ada, kejap Nabila tengok kalau saya ada Tanzanite. Alamak, untuk koleksi Tanzanite Nabila ada koleksi jejaka sahaja. Tapi anda boleh join semula. Firdaus boleh join semula nanti. Ni Tanzanite. Okay, anda boleh join semula di Facebook. Nanti Nabila ambil lagi beberapa koleksi Tanzanite. Tapi di jari Nabila ada 2 collection. Tapi yang perempuan punya cantik sangat-sangat. Yang perempuan punya ni cantik sangat-sangat dan anda boleh pairingkan dengan jejaka. Contohnya nak buat sebagai anniversary ke ataupun nak buat sebagai cincin kahwin pun boleh. Sebab boleh matchingkan kedua-dua cincin anda. Kalau orang lain buat diamond, anda buatlah Tanzanite. Dan untuk Tanzanite adalah untuk birthstone bulan Disember. Kalau anda lahir bulan Disember kan, boleh dapatkan Tanzanite as your birthstone. Ataupun anda boleh buatkan sebagai anda punya cincin kahwin. Lagi nampak menarik. Okay, kita start terlebih dahulu dengan koleksi jejaka. Yang ini dia punya batu Tanzanite dia adalah berbentuk bulat. Dia berpotongan oval cut. Round cut. Dan untuk rekaan dia agak besar untuk Tanzanite ni. Yang ini dia punya berat dia 2.24 karat. 2.24 karat dengan tatahan batu berlian sebanyak 12 round cut diamond. Diikat dengan 925 silver palladium. Dia tak ada sebarang kandungan emas lah untuk jejaka. Especially untuk jejaka Muslim. So anda boleh gayakan cincin ini untuk harian dan juga boleh dibawa solat. Okay, manakala untuk cincin perempuan ni memang cantik sangat-sangat. Memang Nabila suka style macam ni. Okay, dia ada double shank. Dia ada double bahu macam ni. Yang ada tatahan berlian. Dan untuk bahagian tengah dia ada cushion cut Tanzanite stone. Untuk December babies. Ini adalah batu permata anda. Okay, dan untuk setting dia menggunakan cloth setting untuk batu permata tersebut. Design dia cantik. Dia simple tapi cantik. Pun boleh juga kalau nak buat sebagai cincin pertunangan ataupun nak buat sebagai cincin kahwin tadi. Okay, boleh pairing dan matching-matchingkan bersama dengan jejaka. Okay, so untuk yang ini harga dia RM3,999. Okay. Tasha kata birthstone untuk bulan Jun pearl kan? Ya, betul. Bulan Jun sebenarnya dah banyak tau. Bulan Jun dia ada beberapa pilihan untuk batu permata. So macam untunglah siapa yang lahir pada bulan Jun tu. Sebab kita ada alexandrite, kita ada morganite, kita ada pearl. Tapi Nabila minta maaf untuk koleksi pearl. Nabila tak bawakan hari ini dan tak available di Habib TRX. Tapi jangan risau, anda boleh saja hubungi kita punya bilik pameran melalui pautan di bawah. Anda boleh terus directly pergi ke showroom. Sama ada anda nak WhatsApp ataupun nak call, boleh saja, tak ada masalah. Nanti mereka akan kongsikan kepada anda availability untuk koleksi-koleksi tersebut. Okay, so masa Nabila telah pun tamat untuk sesi Instagram. But no worries, kita akan sambung semula live kita di jam 3.30 petang di Facebook pula. Untuk Nabila kongsikan kepada anda beberapa birthstone yang belum sempat Nabila kongsikan. So jangan lupa untuk join live kita sebentar lagi di Facebook. Bye semua. Assalamualaikum.